Di Bandar Erdain, Turki, tahun 14 something ni, daripada 22,000 orang penduduk, 10% makan percuma setiap hari. 2,200 orang. Itu satu emarit. Dia ada beribu soup kitchen. Maksud kalau kita betul-betul buat wakaf ni, orang miskin ada, tapi dia taklah lapar. Tak lapar. Betul tu. Cara the way you put it betul. Miskin ada, cara tapi tak nak lapar. masuk kemiskinan 3 cara kan. Satu, pendidikan. Dua, makan. 3, kesihatan. Apa cara wakaf buat? Satu, dia sediakan modal untuk orang belajar. Beri beasiswa. Apa ni college apa di Azhar University. Al-Azhar. Kan? Percuma belajar kan. Kemudian makan. Dia ada Soup kitchen. Public kitchen. Dia ada hospital. Hospital wakaf. Percuma. Hospital Al-Mansuri 1241 dibina. Tahun tu saja 8,000 orang pesakit sehari dirawat